Kesawar Pria, saya nak tunjukkan bagaimana proses pendigitalan berlaku di sekolah saya. Jom ikut saya. Salah satunya, kami juga memaparkan maklumat di sini. Data kurikulum, sekolah kami juga menggunakan sistem pendigitalan. Jom saya tunjuk. Antara kebaikan menggunakan sistem kokurikulum ini ialah dapat menjimatkan penggunaan kertas dan sistem pengurusan kokurikulum di sekolah saya semakin teratur dan efisien. Guru-guru boleh menggunakan perisian ini di mana-mana sahaja kerana boleh menggunakannya dengan menggunakan laptop dan juga telefon pintar. Mudah bukan? Semuanya hanya di hujung jari. Di sini, saya dapat simpulkan kesemuan perisian ini sangat penting seiring dengan perkembangan dunia digital dan merupakan salah satu media perantara antara satu sama lain dalam menyampaikan maklumat. Akhir sekali, media digital pemangkitan konsep cemerlangan bahal 2. Sampai berjumpa lagi. Bye.